Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang dihormati barisan hakim, guru-guru dan rakan-rakan sekalian. Hari ini saya ingin berkongsi tentang satu tema yang sangat penting untuk masa depan kita, iaitu bersama membina negara bangsa. Tuan-tuan dan puan-puan, Malaysia kita tercinta ini adalah negara yang unik. Kita ada pelbagai kaum, agama dan budaya yang berhidup bersama. Tetapi, bagaimana kita boleh kekal aman dan maju? Jawapannya ada dalam rukun negara yang telah digubal sejak 1970. Rukun negara bukan sekadar 5 prinsip. Ia adalah panduan hidup untuk membina negara bangsa yang bersatu padu. Izinkan saya mengupas 3 isi penting berkaitan rukun negara dan perpaduan. Isi pertama, kepercayaan kepada Tuhan dan kesetiaan kepada raja dan negara. Apabila kita percaya kepada Tuhan, kita akan ada pegangan moral. Kita tidak akan menipu, mencuri atau memecah belahkan masyarakat. Manakala kesetiaan kepada raja dan negara pula melahirkan rasa cinta kepada tanah air. Sebagai pelajar, kesetiaan kita ditunjukkan dengan hormat bendera dan menyanyikan lagu negaraku. Selain itu, kita juga tidak menyebarkan fitnah yang boleh merosakkan keharmonian negara. Jika setiap rakyat ada pegangan agama dan cinta negara, maka asas negara bangsa akan menjadi kukuh. Untuk isi kedua pula ialah keluhuran perlembagaan dan kedaulatan undang-undang. Negara kita ada perlembagaan dan undang-undang yang melindungi hak semua kaum. Keluhuran perlembagaan bermaksud kita menghormati kontrak sosial dan hak setiap kaum. Kedaulatan undang-undang pula memastikan tiada siapa yang kebal terhadap undang-undang, sama ada kaya maupun miskin. Apabila semua rakyat patuh akan undang-undang dan tidak mempersoalkan sensitiviti kaum dan agama, maka perpaduan akan terpelihara. Negara akan aman, barulah kita boleh fokus membina ekonomi dan pendidikan. Untuk isi terakhir saya pula ialah kesopanan dan kesusilaan. Ini adalah gam yang menyatukan kita. Walaupun berbeza budaya, kita tetap bertegur sapa, tolong menolong dan hormat menghormati. Contoh mudah, semasa perayaan, kaum Melayu menziarahi rumah Cina. Manakala kaum India pula mengagihkan kuih kepada jiran Melayu. Sikap bertolak ansur ini adalah amalan kesopanan yang ditekankan dalam rukun negara. Jika setiap daripada kita mengamalkan budi bahasa, maka perbezaan tidak lagi menjadi punca perpecahan, tetapi menjadi kekuatan negara bangsa. Kesimpulannya, rakan-rakan sekalian, bersama membina negara bangsa bukan tugas kerajaan sahaja. Ia bermula dengan kita mengamalkan rukun negara dalam kehidupan seharian adalah langkah pertama. Dengan kepercayaan kepada Tuhan, menghormati undang-undang dan berakhlak mulia, insya-Allah Malaysia akan terus aman, maju dan dihormati dunia. Marilah kita berjanji, kita bukan sekadar membaca rukun negara, tetapi kita akan menghidupkannya. Kerana negara bangsa yang kuat lahir daripada rakyat yang bersatu hati. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.